لنبي الكريم وأهله وأصحاب الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به والmuslimin bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah. Malam ini kita menyambung perbahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bab al-muraqabah. Hadis yang ke berapa ni? 62. Hadis tak habis lagi kan? Itu dia punya cerita panjang. Cerita pasal Sayyidina Umar, kemudian cerita pasal duduk dalam majlis ilmu. Jadi pada malam ini kita menyambung isi kandungan. Isi kandungan dia. Iaitu kalau tuan-tuan baca dalam hadis itu, dia sebut macam ni. Dia kata, wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Saya hurai itu dulu tuan-tuan. Dulu saya sebutkan bahawa ada satu orang lelaki datang jumpa Nabi. Datang jumpa Nabi ni dalam keadaan Nabi ni duduk ramai dengan sahabat-sahabat dia. Maka sahabat ni yang datang, dia duduk dekat dengan Nabi, rapat dengan Nabi, kemudian dia tanya soalan. Jadi kita bincang malam ni soalan yang ditanya tu. Maka sahabat ni kata apa? Dia kata, ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, khabarkan kepada aku tentang Islam. Soalan dia tu. Islam ni apa benda? Maka qala, jawab Rasulullah, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu ialah bahawa kamu bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Wa tuqimas shalah, dan mendirikan sembahyang. Wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan juga haji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila, bagi kamu yang mampu untuk pergi padanya. Qala, berkatalah lelaki itu, sadaqta, benar engkau wahai Muhammad. Fa'ajibna, maka sahabat-sahabat Nabi yang duduk di sekelilingnya rasa takjub. Fa'ajibna lahu, takjub dengan dia. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia tanya, dia jawab. Ya, dia tanya, dia membenarkan. Baik. Tuan-tuan, soalan pertama ni, dia ada 4 soalan, kita bahas soalan pertama. Sahabat ni datang jumpa Nabi, dia tanya soalan pertama tentang Islam. Apa dia Islam? Ma huwal Islam dalam bahasa Arab. Apa dia Islam? Sebab kita tengok bahawa dalam penghuraian Islam ni macam-macam ada. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok kalau jadi orang yang rajin membaca, orang cerita pasal Islam ni macam-macam kitab dan buku ada. Nak cerita pasal Islam tu, apa benda Islam? Kan? Sampai berjilid-jilid. Kan? Saya contohkan tuan-tuan, ada satu ulama kontemporari zaman sekarang ni, dia nak cerita pasal Islam tu,
Sepanjang hayat dia tu dikumpulkan dia punya tulisan sebanyak 105 jilid buku. Dia punya tulisan tu nak cerita pasal Islam. Daripada awal dia mengenal Islam sampai matinya, maka dikumpulkan segala tulisan dia dalam segala bidang ilmu yang berkait dengan Islam, maka dibukukan. Jadi ada 105 jilid buku. Satu jilid tebal ni tuan-tuan. Bayangkan 105 jilid buku. Siapa orang tu yang tulis? Namanya ialah almarhum Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia nak cerita pasal Islam tu. Sebab buku dia yang jilid pertama sekali, dia cerita ma huwal Islam. Dia cerita sampai habis, dibukukan tulisan dia tu sebanyak 105 jilid. Tuan-tuan bayangkan kita tuan-tuan yang duduk kuliah ni satu jilid buku pun tak lepas. Kan? Tapi dia ni, dia tulis nak cerita pasal Islam tu. Dia tulis 105 jilid buku. Jadi tuan-tuan itu penghuraian. Kalau ikut hadis Nabi, simple aja. Nabi bila orang tanya dia, mau apa akhbirni al-Islam? Ceritakan, khabarkan kepada aku Islam tu apa? Maka Nabi kata, Islam itulah antashhada an la ilaha illallah. Kamu bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. Simple je. Dia ada 5 perkara ataupun bahasa kita rukun Islam yang 5 tu. Itulah dia Islam. Mengucap tu kalimah syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Itulah Islam. Ataupun dalam bahasa mudahnya zaman kita ni, ada satu buku yang ditulis oleh ulama zaman kita, dia panggil hadis Jibril. Cerita ni dipanggil hadis Jibril. Dia cerita satu buku cerita tu. Cerita pasal apa? Islam, iman, ihsan dengan hari kiamat. Satu buku. Padahal itu hanya satu hadis. Yang kita baca satu hadis saja. Tapi dia boleh buat satu buku. Ada setengah ulama bukan satu buku, ratus buku dia boleh tulis. Jadi nak menunjukkan kepada kita tuan-tuan, Nabi dia terangkan kepada umat dia perkataan pendek senang faham. Perkataan pendek senang faham. Jadi Islam ni macam mana? Tuan-tuan tengok, ada tak peribadi manusia tu 5 benda ni? Mengucap tu kalimah syahadat, sembahyang, puasa, zakat dengan haji. Haji ni pun kalau mampu. Kalau tak mampu, 4 lah. 4 aja. Maknanya mengucap, sembahyang, zakat dengan haji. Mengucap, sembahyang, puasa, zakat dan haji. Itu pun haji kalau mampu. Itu pun tolak lagi. Bayar zakat, itu pun kalau mampu. Kan? Kalau tak mampu miskin, tak bayar. Dan tinggal 3. Mengucap, sembahyang dengan puasa. Kan? Tu. Sebab tu 3 benda ni adalah benda utama dalam bab Islam. Sehingga Nabi kata macam ni. Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana fadzalikal muslim. Nabi kata siapa-siapa yang sembahyang cara kami, kemudian menghadap kiblat kami, kemudian makan sembelihan kami, fadzalikal muslim. Nabi kata tu orang Islam. Simple je. Nak tahu orang Islam, sembahyang, menghadap kiblat, makan sembelihan. Dan makan binatang yang dia sembelih. Islam itu. Haji kalau mampu. Zakat kalau mampu. Puasa pun kalau mampu. Tu. Tapi sembahyang ni, kaya ke miskin, sehat ke sakit, hidup lagi belum mati, wajib. Tu. Antara satu kefarduan yang tertinggal. Jadi, nak fahamkan Nabi ni, dia jawab satu soalan yang semua label boleh faham. Apa di Islam? Mengucap, sembahyang, puasa, zakat, haji. Itu simple. Tapi tuan-tuan, memanglah ikut hadis ni pendek je. Tapi kalau tuan-tuan tengok kitab Mata Al-Badrin, negeri Johor ni, kan? Orang belajar kitab Mata Al-Badrin. Bab fiqh ibadat dipanggil. Maka kita akan belajar kitab Taharah, kemudian kitab solat, kitab siyam, kitab zakah, kitab haji. Itu fiqh ibadat dipanggil.
Tuan-tuan tengok belajar fiqh ibadat kitab Mata Al-Badin tu berapa lama habis? Kalau tanya berapa lama habis? Kita baca hadis ni lepas maghrib ni habis lah. Tapi nak baca kitab tu lama. Jadi kat sini nak menunjukkan, menerangkan kepada kita Nabi ni dia terangkan Islam very simple. Senang dan mudah. Dia tak jadi susah. Tengok orang semayang, puasa, zakat, haji, ngucap. Okey, clear. Cuma kat sana ada satu persoalan yang kita kena faham gini. Kenapa dia atur benda tu macam tu? Itu soalan dia. Kenapa dia atur? Dia tak sebut, haji dulu, ngucap kemudian. Dia atur itu. Jadi Nabi kata mula-mula mengucap, kemudian semayang, kemudian zakat, puasa dan haji. Kan? Dia atur macam tu. Jadi diatur macam ni lah kita kena faham. Sebab apa? 4 yang berikutnya tidak akan sah kalau yang nombor 1 tu tak betul. Dia 5 tu. Kan? Mengucap, semayang, zakat, puasa, haji. Maka kalau tengok dalam hadis, mana-mana hadis memang macam tu diatur. Jadi kenapa macam tu? Ini ulama bah dia kata 4 yang berikut tidak akan sah kalau nombor 1 tak betul. Maknanya nombor 1 apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadat. Mengucap 2 kalimah syahadat. Kalau yang itu tak betul, 4 kemudian berikutnya habis. Tuan-tuan semayang, mengucap tak betul, habis. Tuan-tuan puasa, mengucap tak betul, habis. Tuan-tuan zakat, mengucap tak betul, habis. Tuan-tuan haji, mengucap tak betul, habis. Tu dia. Jadi kat sini tuan-tuan, kalau orang tanya, habis tak mengucap tu macam mana? Mengucap tu macam mana? Kan bahasa kita mengucap tu macam mana? Macam Pak O. Lama tak jumpa, hari ni jumpa duduk depan, aku tanya betul. Kan, mengucap tu macam mana bahasa kita? Yalah mengucap 2 kalimah syahadat tu macam mana orang kata? Itu baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu baca. Kan? Tuan-tuan tengok perkataan tu. Kenapa dalam kalimah tu bermula dengan asyhadu? Asyhadu. Tu pemahaman dia tuan-tuan. Kalau sekadar mengucap tuan-tuan baca pegang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu baca tuan-tuan. Tapi kenapa kalimah syahadat tu dia mula dengan asyhadu? Asyhadu tu mana? Aku naik saksi. Kan? Aku naik saksi. Kalau orang Melayu, orang bahas lagi dia kata naik mana pula? Kan? Dia kata aku bersaksi. Aku bersaksi. Jadi tuan-tuan, saya nak faham kenapa nama aku bersaksi tu. Tuan-tuan tengok orang kalau pergi mahkamah, dia jadi saksi. Saksi tu kena buat apa? Orang jadi mahkamah, dia jadi saksi dekat mahkamah, dia kena tanya mesti dengan peguam, tanya. Saksi mesti mengemukakan bukti. Jadi kalau mengucap, kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, apa bukti ucapan kita tu? Apa bukti penyaksian kita tu? Kalau kita tak dapat buktikan, walaupun kita boleh baca, belum tentu sembahyang sah. Kalau kita tak boleh buktikan, walaupun kita baca, belum tentu puasa sah. Kalau kita boleh baca, tapi tak boleh buktikan, belum tentu zakat sah. Kenapa saya kata macam tu? Okey, alasan saya macam ni. Tuan-tuan kena dengar betul-betul. Dalam Al-Quran, ada orang yang mengucap, tapi tak masuk surga. Dalam Al-Quran, ada orang yang mengucap, tapi amalan tidak diterima. Amalan tak diterima. Cuba buka Quran tu. Tengok dalam Quran. Juzuk 5, surah An-Nisa. Tengok. Ni alasan saya sebut tuan-tuan. Juzuk 5, surah An-Nisa. Ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muka surat dia ialah 101. Muka surat 101, ayat 142. Jumpa ya? Pak Imam jumpa tak? Lambat no lah Pak Imam sebut, takut kena baca pula. Muka surat 101 ayat 142.
Pak Oh, baca Pak Oh. Makna dia. Hmm. Itu tapi. Okey, ayat ni kata innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Maksudnya orang munafik itu dia cuba nak tipu Allah, Allah balas tipuannya. Apabila mereka sembahyang dalam keadaan malas. Bila mereka bersembahyang, dia menunjuk-nunjuk kepada orang dan tidak mengingati Allah kecuali sedikit. Soalannya macam ni yang saya sebut. Orang munafik sembahyang, tuan. Ya. Bila sembahyang ucap tak ucap? Ucaplah, duduk dari awal mengucap. Kan? Mengucap. Orang munafik ni dalam ayat Quran ni, dia sembahyang belakang Nabi masa Nabi hidup. Dia sembahyang belakang Nabi. Dia wirid belakang Nabi. Tapi cuba tuan-tuan tengok ayat 145, surah yang sama. Ayat 145. Tu. Yang itu kita bagi imam baca makna dia. Imam baca, Mam. Kok jangan cakap cermin mata tak bawa. Makna dia. Quran kata innal munafiqina fid darki asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Orang munafik duduk paling bawah sekali dari api neraka. Semayang tu. Ngucap tu, tapi duduk paling bawah api neraka. Allah kata walan tajid lahum nasira. Walan tu tidak kamu dapati orang yang boleh bantu dia untuk keluarkan daripada dalam neraka. Jadi dia semayang, dia ngucap masuk neraka. Kenapa? Sebab kenapa? Dia tidak asyhadu. Dia tidak asyhadu. Kenapa dia tidak asyhadu? Sedangkan dia hidup zaman Nabi Muhammad SAW? Kerana dia tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad. Kerana dia tak mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Kerana dia tidak mengakui syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Saya ulang balik, tuan-tuan. Orang munafik ni semayang belakang Nabi. Dia duduk mengucap, tetapi dia tak mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Dia tidak mengakui syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mana dalil dia? Mana dalil dia? Dalil dia 84 surah At-Taubah ayat 10. Buka, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar saya punya statement, tuan-tuan. Dia tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad dan kerasulan Nabi Muhammad. Itu satu, kena cari dalil tu. Dua, dia tidak mengakui syariat Nabi Muhammad. Dia ucap tu. Jadi ucapan dia itu adalah bertentangan dengan penyaksian dia. Asyhadu itu tadi. Jadi ayat 84 surah At-Taubah juzuk 10. Cuba tengok. Ni dalil Quran kata jelas. Jumpa tak tu? Jumpa. Pak Oh, baca makna dia. Apa dia? Okey. Betul. Terus. Mendirikan solat untuk seseorang yang mati dan mereka, yakni orang-orang munafik. Dan janganlah engkau berdiri menuangkan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka kita kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan khusyuk. Quran kata wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi Muhammad. Kalau ada orang munafik mati, jangan kau semayangkan atas mayat mereka, jangan berdiri di atas kubur mereka. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasul. Mereka kufur pada Allah dan Rasul. Jadi yang saya sebut tadi, orang munafik mengucap dia tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Dia tak mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia punya asyhadu dia tu tak betul. Boleh faham, tuan-tuan? Dia punya asyhadu tu cuma baca je tetapi tidak ada penyaksian benar. Dia tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad
dia tidak mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia tidak mengakui syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa dalil dia? 62 surah An-Nisa juzuk 5. Cuba tengok balik. Balik kepada juzuk 5. Tuan-tuan tengok juzuk 5. 62. Juzuk 5 tu 62 muka surat berapa? 88. 62 pula. 61. Okey, Pak O baca makna dia. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh pada aku yang telah diturunkan kepada Allah dan patuh pada Rasul. Niscaya engkau, yakni Muhammad, melihat orang munafik menghalang dengan keras daripadanya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, maknanya apa? Bila dikatakan kepada mereka itu, mari ikut hukum Allah, mari ikut hukum Rasul, mana ikut syariat. Ra'aital munafiqin, maka kamu akan tengok orang munafik yasudduna anka sududah, menyekat dan menghalang. Maknanya orang munafik ngucap, tapi bila ajak pada syariat, dia sekat, dia halang. Soalan saya tuan-tuan, 3 benda saya sebut. Orang munafik mengucap tetapi tidak mengakui ketuhanan Allah. Orang munafik mengucap tetapi tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Orang munafik mengucap tetapi dia tidak mengakui syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini orang yang ucapannya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Soalan timbul. Kalau zaman Nabi pun ada orang tu, zaman sekarang macam mana? Zaman Nabi tu saya sebut tu. Zaman Nabi ada orang macam tu, zaman sekarang tu macam mana? Tuan-tuan kan? Ramai orang tuan-tuan, dia duduk masjid, dia duduk surau, dia boleh dengar Pak Imam baca khutbah hari Jumaat. Dia boleh tuan-tuan. Tapi kalau cerita pasal hukum Islam, macam-macam alasan. Macam-macam alasan. Dia keluar daripada masjid lepas pada semayang, dia punya warna benderanya macam-macam warna. Kan? Sepatutnya tuan-tuan, kalau orang tu mengucap 2 kalimah syahadat, dia keluar pada masjid, benderanya apa tuan-tuan? Apa dia? Macam mana? Benderanya apa man? Imam pun tak berani nak jawab. Takut penakut betul imam. Saya ulang balik tuan-tuan. Kalau orang semayang dekat masjid tu, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia keluar pada masjid, benderanya ialah Islam. Itu jawapan dia. Benderanya ialah Islam. Bukan benderanya sekular. Bukan benderanya nasionalis. Bukan benderanya liberal, bukan. Bukan benderanya plural, bukan. Tetapi benderanya Islam. Saya sebut benderanya Islam tuan-tuan. Tuan-tuan jangan kata bendera macam-macam. Saya sebut bendera Islam tu. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan kata bendera lain, nanti aku lawan balik semula. Kan bukan nak lawan gaduh, tak. Kita benda betul. Kan benda betul. Sebab tuan-tuan nak pastikan tuan-tuan sah sembahyang tadi tu, tuan-tuan mesti mengucap. Dalam tasyahud mesti mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi berapa ramai orang yang semayang, lepas keluar semayang, macam-macam ideologi dekat kepala otak dia. Dia tak merupakan keadaan Islamnya. Di sinilah dipanggil munafik. Boleh faham tuan? Di sinilah dipanggil munafik. Tu. Orang kata, Ustaz, ya ke? Bukan kata je, memang ya. Sebab Quran kata macam tu. Yang kata munafik itu tidak mengakui ketuhanan Allah. Yang kata munafik itu ialah tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Yang kata munafik itu ialah tidak mengakui syariat Nabi Muhammad. Syariat tu Nabi Muhammad apa dia? Islam. Syariat Nabi Muhammad tu dalam Quran tapi tidak diakui. Tu macam mana tuan-tuan? Kita duk tengok kan? Tu kebenaran yang disebut. Sebab tu perkataan Islam tadi tu yang Nabi bawa rukunnya ada 5 yang bermula dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Okey. Perkataan asyhadu tu yang nak kena faham tu, aku bersaksi. Bermakna kita berani membuktikan penyaksian kita. Boleh faham tak? Okey. Habis tak kadang-kadang ada setengah orang dia macam ni. Dia tak sebut asyhadu, dia sebut la ilaha illallah kan. Kena baca tahlil
La ilaha illallah. Tak bunyi asyhadu pun. Kan? Okey. Tuan-tuan buka juzuk 26 surah Muhammad ayat 19. Tuan-tuan buka juzuk 26 surah Muhammad ayat 19. Cuba cari tuan-tuan Juzuk 26 surah Muhammad. Ayatnya ayat 19. Muka suratnya ialah 508. 509. Surah Muhammad 509. Bukan. Ayat 19. 508 ayat 19. Surah Muhammad. Jumpa? Ayat paling bawah sekali. Belah kiri. Paling bawah sekali. Betul, Mam? Ayat tu bunyi fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Kan? Mam, baca Mam makna dia, Mam. Mam, tak bawa semai mata, Mam. Tempat apa? Tempat usaha dan tempat tinggal kan? Mutaqallabakum. Okey. Ayat ni kata macam ni. Kan tadi saya huraikan perkataan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kalau kita sebut la ilaha illallah, kita tak sebut asyhadu. Bila kita tahlil kita baca la ilaha illallah. Dalam ayat yang ke-19 surah Muhammad kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka fa'lam tu ketahuilah bahawa sungguhnya tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Ada tak perkataan asyhadu kat situ? Tak ada. Tetapi dia bermula dengan fa'lam. Apa maksud fa'lam tu? Fa'lam tu berasal perkataan alima ya'lamu i'lam, perkataan ilmu. Bahasa Melayunya mengetahui. Bahasa Arabnya hendaklah kamu kena ada ilmu. Apa dia ilmu dia? Ilmu tentang la ilaha illallah. Kamu sebut kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, itu baca. Tapi kena ada ilmu tentang kalimah la ilaha illallah. Tu tuntutan tentang kalimah la ilaha illallah. Kita kena terima Allah sebagai Tuhan, kena ada ilmu dia dengan menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Kita kena terima syariat yang datang daripada Allah, kita kena nafikan syariat-syariat yang lain. Maknanya kat sini tuan-tuan kena, kalau kita tak baca asyhadu, kita kena ada ilmu bab tu. Kena ada ilmu. Berapa ramai orang tuan-tuan mengucap tapi ilmunya tak ada. Kan? Mengucap ilmunya tak ada. Dia rasa dia semayang, dia puasa tapi ideologinya komunis. Ideologinya sosialis. Kan? Ada pula ideologinya sekular, ada pula liberal. Terang-terang kata liberal. Tuan-tuan tengok dekat TikTok tu siapa yang kata liberal. Kan? Terang-terang padahal Islam. Kenapa malu nak kata aku Islam? Aku orang Islam. Aku bertuhankan Allah. Syariatnya ialah syariat Islam. Kan jelas. Tapi nak kata saya liberal. Itu dalam TikTok lah tuan-tuan tengok. Ni benda tuan-tuan. Ingat perkataan manusia, dia akan menyebabkan implikasi kepada perbuatan dia. Kita bercakap salah, dosa. Betul, pahala. Salah bab akidah, apa jawabnya? Betul, iman. Tu. Jelas tuan-tuan Soalan saya punya huraian ni tuan-tuan senang faham ke susah? Senang faham susah? Sebab kenapa saya sebut macam tu? Sebab Nabi sebut rukun Islam yang 5 tu simple je. Jadi nak fahamnya pun mudah. Kan? Tak susah. Jadi tuan-tuan kita kena semak balik kita punya ucapan. Betul ke kita ni orang Islam? Kalau betul orang Islam, kita kena terima Islam. Yang jadi perak-perandanya, yang jadi cecacah merbanya, yang jadi rojaknya pemikiran ni, bila Islam dicampur adukkan. Islam dicampur adukkan jadi masalah. Saya contohkan. Tuan-tuan saya contohkan. Saya suka bahas luar negara sikit tuan-tuan sebelum saya bawa balik negara. Tuan-tuan tengok dekat negara sebelah. Kan? Saya selalu sebut
ada satu pahaman yang dibuat ialah dipanggil Islam Nusantara. Kan? Perkataan Islam Nusantara ni daripada seberang. Ada berseberang. Program ataupun Islam Nusantara ni dipelopor oleh satu orang yang dipanggil ulama bekas kepada mantan Nahdlatul Ulama. Namanya Dr. Syed Agil Sirat. Dia yang keluarkan benda tu, modul Islam Nusantara. Itu dia. Siap dia keluarkan buku. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok tu, tuan-tuan tengok satu orang pula Pak Kiai tuan-tuan yang komen balik dengan pandangan dia tu. Siapa dia? Ustaz Idrus Ramli. Tuan-tuan tengok pula kenyataan dia. Dia komen Dr. Syed Agil Sirat. Dia kata pahaman Islam Nusantara kalau tengok betul-betul dengan konteks Islam, dia terkeluar daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu statement Ustaz Idrus Ramli. Dia terkeluar daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu statement dia tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Dia terkeluar daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Sebab dia nyamakan banyak perkara. Satu. Bahkan kata dia, silap-silap bukan sekadar terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, boleh jadi murtad. Tuan-tuan pergi cari tengok dekat YouTube tuan-tuan statement yang saya sebut tu, cari orang tu. Maknanya satu yang komen tu Ustaz Idrus Ramli. Dia komen tu tuan-tuan, pemahaman Islam Nusantara yang diterima sebahagian besar dekat negara seberang. Itu perkataan lain tu. Itu timbul macam tu. Itu dekat Indonesia. Cuba tuan-tuan balik kat Malaysia. Berapa versi Islam ada? Dekat Malaysia ni berapa versi? Macam mana mam? Satu versi Islam apa? Aman? Imam pun tak berani pegang hidung je, imam tak berani. Satu versinya tuan-tuan tengok namanya versi Islam Mahaduri. Kemudian datang Islam Wasati. Kemudian datang Islam Madani pula. Kan? Kemudian yang hari itu Islam Liberal datang lagi pula. Ni istilah-istilah yang timbul. Saya dah pernah kupas benda ni tuan-tuan. Pengistilahan kalau silap, dia memberi makna yang berbeza. Silap dalam istilah tu. Quran tak pernah pun menyebut bab Islam ni ditambah depan atau belakang. Allah kata inna dina indallahil Islam. Wa raditu lakumul Islam madina. Itu jelas dalam Quran secara perkataan dan secara ayat dan secara penggunaan. Tapi sampai kat kita jadi lain. Kan? Ni jaga-jaga tuan-tuan. Jaga-jaga. Ya, jaga-jaga. Kalau tuan-tuan tanya Ustaz AI, ni kalau tuan-tuan tanya Ustaz AI lah. Ustaz AI. Tanya apa? Apa pandangan dia tentang Islam Hadari, Islam Wasati, Islam Madani tu. Tuan-tuan kita tanya. Mesti dia akan keluar dua pendapat. Pendapat pertama, dia kata, kalaulah perkataan itu adalah sebagai pendekatan semata-mata, bukan agama baru maupun ideologi baru, hukumnya harus. Tetapi, kalaulah perkara tersebut adalah ideologi baru, pemahaman baru, kafir jawab dia. Tu tuan-tuan. Islam dulu dengan sekarang suka je. Kan? Cuma orang hari ni dia nak modify. Tu masalah je tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau nak pergi haji, rukun haji daripada zaman Nabi sampai sekarang, sama tak sama? Sama. Apa yang bezanya? Cara pergi. Cara pergi. Kenapa cara pergi? Ada orang pergi jalan kaki. Ada orang pergi naik basikal. Baru ni Indonesia naik basikal. Naik basikal tu ada satu dunia. Ada orang pergi naik motor. Tu Malaysia punya orang, 2 orang naik motor. Ada orang pergi naik kereta. Ada orang pergi tuan-tuan naik kapal laut. Ada orang pergi naik kapal terbang. Itu wasail dipanggil. Wasail. Wasail itu apa? Alat untuk pergi. Kan? Wasail boleh berubah, matlamat tak boleh. Tu. Kan? Tuan-tuan kena faham kaedah tu. Jadi, artinya dalam bab Islam ni, tuan-tuan tengok matlamat di mana? Wasail di mana? Supaya kita jangan silap dalam memahami. Bab tu tuan-tuan, bab akidah ni dia kena tegas.
Sebab tu kenapa Islam tu yang Nabi perjelaskan nampak macam simple. Alang ucap tu kalimah syahadat. Tiada Tuhan yang aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Kalau orang kita kata ucap ni, ucaplah biasa. Kan? Tetapi apakah intipati pemahaman di sebalik perkataan asyhadu tu? Aku bersaksi tu. Kan? Kalau saya tanya tuan-tuan tadi, saksi dalam mahkamah. Kalau saksi nikah macam mana? Macam mana Pak Bilal? Saksi nikah. Kalau saksi nikah, macam mana? Macam mana Pak Bilal? Apa dia? Syaratnya apa? Jangan syarat jadi saksi nikah, bukan saksi borang tu. Tu saksi borang lain. Saksi nikah. Dia mesti tahu mana wali tu. Jangan main jauh saksi tu. Wali dia siapa, kemudian pengantin ni siapa, pasangan dia siapa. Jangan jadi saksi tak tahu. Boleh Imam, jalan. Main jalan-jalan gitu mana boleh. Bermakna dia kena faham tu. Jangan dapat RM20, RM50. Bolehlah aku jadi saksi. Senang tuan-tuan. Nak membuktikan penyaksian tu, tuan-tuan jadi saksi majlis nikah. Tuan-tuan saksi tu, apa yang tuan-tuan kena tahu? Tuan-tuan kena tahu ni wali dia siapa. Kemudian pengantin lelaki ni siapa? Perempuannya mana? Kan? Sirah ijab kabul tu betul tak betul? Dengar tu betul tak betul? Jangan main tu. Bolehlah aku saksi sain aja. Tuan-tuan, silap-silap tak sah tu. Tu artinya saksi ni dia mengetahui betul walinya siapa, pengantin lelaki siapa, pengantin perempuan siapa, nanti ijab kabul perkataan yang keluar tu dia boleh dengar. Kemudian dia tu pernikahan tadi tu sama ada berwalikan wali sungguh ataupun berwakil wali. Kan? Tu dia kena tahu. Tiba-tiba dia jadi saksi, wali kat situ datang, nak jadi saksi juga. Agak-agak saksi tadi yang macam mana Pak Bilal? Pak Bilal jadi saksi. Nak tanya ni tuan-tuan, nak tengok dia punya penyaksian tu. Nanti kaitkan pula dengan asyhadu alla ilaha illallah, lepas tak lepas tu. Macam Pak Imam. Pak Bilal. Pak Bilal orang panggil duk nikah, nak jadi saksi. Kan? Tiba-tiba saksi yang biasa tak ada. Pak Bilal pun kata, tak apalah lah. Ini dah wakil wali, jadi wali jadi saksi lah. Macam Pak Bilal, boleh tak lepas tu? Boleh tak boleh? Tak boleh Kenapa tak boleh? Ni macam tak boleh jadi saksi tadi. Kan? Dalam kitab Kifayatul Akhyar dia sebut wali tidak boleh menjadi saksi dalam majlis. Wali tak boleh jadi saksi dalam majlis. Apa maksudnya? Kalau dia dah menyerahkan pewalian berwakil wali, dia boleh menyaksikan majlis tetapi tidak boleh jadi saksi dalam majlis. Faham Pak Imam? Pak Bilal. Tadi tu Pak Bilal ni tak boleh jadi saksi. Tuan-tuan, artinya yang saya nak ketengahkan kat situ ialah seorang saksi dia kena ada pengetahuan betul. Apa yang dia berdepan tu bukan sekadar saksi sain, bukan tu. Dia kena tahu betul. Jadi kita ni bila menyaksikan dua kalimah syahadat bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, kena kenal siapa dia Allah, kena kenal siapa dia Rasul, kena tahu apa di Islam tu. Sebab Islam itulah yang diberikan oleh Allah dan dibawa oleh Rasul. Kena tahu. Tiba-tiba jadi orang Islam tak tahu benda itu. Itu sebab ada benda wajib yang fardu ain, yang wajib dipelajari. Ni benda 5 ni, rukun Islam tu, benda fardu ain tu. Semua orang kena tahu. Boleh faham tuan-tuan? Ini kadang-kadang yang tu tak lepas. Macam boleh faham tak tuan-tuan? Ini kena faham basic-basic dia tuan-tuan, tak payah tinggi-tinggi. Lain kalau tuan-tuan nak jadi Perdana Menteri, kita tinggi-tinggi sikit dia punya perbahasan. Tapi tuan-tuan nak beramal ni. Ni cerita nak beramal ni. Tuan-tuan. Itu sebab tuan-tuan kenapa dekat satu statement dalam media mengatakan bahawa dekat Malaysia ni tuan-tuan kedapatan 70% orang yang tak sempat nak mengaji. Sibuk mencari rezeki dengan kerjaya masing-masing. 70%. Dekat Malaysia ni bukan statement dunia, Malaysia. Bayang tuan-tuan. Kan? Sebab tu tuan-tuan kita tengok bila ada masjid, tiba-tiba Pak Imam tak datang, kelang kabut nak cari ganti. Kan?
Kelang kabut. Dua-dua Pak Imam pergi berjalan. Satu pergi Indonesia, satu pergi Thailand. Itu contoh je tuan-tuan kan. Manalah nak ganti contoh kan. Tetapi kalau orang tu faham Islam, tak ada masalah. Kan, siapa je boleh jalan. Itu pemahaman Islam tu kena faham betul. Itu contoh je. Contoh. Betul Mam Jadi tuan-tuan kena faham kaedah tu. Tu yang dalam hadis tadi tu, kenapa Nabi sebut ngucap dulu? Dia tak sebut semayang dulu, semayang kemudian. Dia sebut ngucap dulu. Jadi kena faham. Saya sebut tadi, ucapan tu mengesahkan part yang berikut tu. Kalau yang itu tak betul, yang part-part habis. Sebab tu tuan-tuan dalam Quran sendiri menjelaskan, orang yang munafik ini amalnya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ibadatnya ditolak oleh Allah Ta'ala. Rugi tuan-tuan, ibadat jenis orang munafik. Jadi kita ni kalau sebagai orang Islam, kita cakap sebagai orang Islam. Ustaz tu cakap, dia bukan cakap keras dah, tapi dia cakap jelas untuk memperjelaskan benda yang jelas. Dia tak ada cakap nak selindung-selindung. Dia cakap jelas je. Bermakna kalau orang munafik itu, dia tak terima Allah, tak terima Rasul, dia tak terima syariat Islam. Pak Bilal ni pantang, aku baru nak naik, dia dah masuk Dah masuk dah? Bang dulu tuan-tuan. Saya baru nak masuk gear ni. Kita dengar bang dulu lah tuan-tuan. Sambung lagi nanti insya-Allah. Allah. Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة
Wa ba'd maqam Mahmud allazi wa'ata. Baik tuan-tuan. Tadi berhenti mana tuan-tuan? Pak berhenti mana saya? Aish. Bersaksi. Biar betul. Pak Imam, saya berhenti tadi sekat mana? Saksi. Saksi nikah. Saksi nikah. Bila saksi dia. Saya tadi nak huraikan perkataan asyhadu tu. Aku naik saksi. Jadi orang yang mengucap aku naik saksi tu, dia ada macam-macam versi. Ada versi orang ucap tu dia membaca. Faham membaca? Membaca. Tapi tak tahu apa yang dia baca. Kalau orang membaca tapi tak tahu apa yang dibaca, kira-kira bercakap tak reti apa yang dia bercakap, itu sama ada jahil atau gila. Boleh faham tak? Jahil. Sebab tu dalam bab akidah ada 4 benda ni tak boleh. Tak boleh ada 4 benda. Kalau tuan-tuan buka dalam bab akidah, tuan-tuan kitab-kitab perbahasan ulama, 4 benda ni tidak ada dalam diri, tak boleh ada dalam diri. Apa dia? 1, jahil. Nombor 2, syak. Nombor 3, waham. Nombor 4, zon. 4 benda ni tak boleh ada dalam hati. Kalau bab akidah, bab ketuhanan, dia tidak boleh ada jahil, tidak boleh ada syak, tidak boleh ada zon, tidak boleh ada waham. Tak boleh. Jadi artinya wajib bagi seorang itu untuk menghilangkan kejahilan dia kena belajar. Kerana hukum belajar tu tidak sunat, wajib. Jadi untuk menghilangkan kejahilan dia kena belajar. Dan jahil, kenyataan daripada ulama dibagi 2. Jahil bagi 2. 1 namanya jahil murakkab. Yang biasalah tuan-tuan dengar jahil murakkab. Tahu jahil murakkab ni bahasa kita apa tuan-tuan? Pak Bilal nak terjemahkan? Jahil murakkab. Jahil murakkab tu nak terjemah Melayu apa? Pak Tu? Jahil tu bodoh lah bahasa kita. Atau bahasa lembut sikit, jahil tu orang yang tak tahu. Tu kita kata jahil. Tapi murakkab tu, rakkaba yurakkibu murakkaban, tu berasal daripada perkataan apa tuan-tuan? Tingkat. Rakkaba tu tingkat. Jadi kalau jahil murakkab tu jahil bertingkat-tingkat. Jahil bertingkat-tingkat, jahil berganda-ganda. Tu maknanya tuan-tuan. Jadi kira jahil tu bukan sekali, banyak kali dah tu. Maka ulama mengatakan jahil murakkab ni ialah orang yang tidak tahu pada satu masalah, itu jahil, dan dia tidak menyadari dirinya itu juga jahil. Diri itu jahil, dia tak jahil pada satu masalah, diri dia juga jahil. Itu yang dipanggil jahil murakkab, jahil bertingkat-tingkat. Bahasa Melayunya kata pandai tak boleh ikut, bodoh tak boleh diajar. Itu pepatah boleh kata pandai tak boleh ikut. Kalau jahil murakkab ni tuan-tuan dia pandai memang tak boleh ikut, tuan-tuan memang masuk paritnya. Kan kalau bahasa kasar dia memang sesat dia. Tapi bodoh tak boleh diikut. Tu. Tapi biasanya orang memang suka ikut benda bodoh. Kan? Saya malah nak bagi contoh tuan-tuan. Nanti kalau contoh tu sakit hati dengar tuan-tuan. Saya ni kalau nak bagi contoh ni, bagi contoh memang betul-betul kena betul kat hati tu. Kan? Tu. Tapi yang saya nak sebutkan tuan-tuan, jahil tu 2. Satu jahil murakkab. Nombor 2 dipanggil jahil basit. Jahil basit ni diumpamakan oleh para ulama dengan jahil seperti binatang buas. Macam harimau, macam apa ni, singa. Tu jahil macam tu. Kenapa? Jahil binatang buas ni, tangkap dia tuan-tuan, training 3 bulan, ikut kata dia. Tuan-tuan tangkap lagi harimau tuan-tuan. Kan ganas, tapi tuan-tuan training dia, ikut kata dia. Jadi sarkas, boleh dapat duit. Macam, betul Pak Bilal? Itu dipanggil jahil basit. Artinya apa? Kejahilan yang boleh dihilangkan. Macam mana nak hilangkan? Belajar. At-ta'allum dipanggil. Belajar. Dalam kes kejahilan basit ni, siapa juga peringkat. Daripada kecil sampai besar, boleh hilang. Boleh? Boleh hilang. Selama mana dia nak belajar. Selama mana nak belajar. Okey, 1. 2, syak. Syak tak boleh ada dalam diri apabila kita beriman pada Allah. Ragu. Dan syak ni dipanggil apa bahasa kita? Ragulah. Kan? Syak ni 50-50. Itu dia panggil syak. Zon. Zon ni apa tuan-tuan? Dia lebih yakin 75, tak yakin 25%.
Walaupun dia nak yakin juga, tapi kurang sikit 25. Waham, terbalik. Dia tak yakin 75, yakin 25. Ni empat-empat tidak boleh ada dalam diri seseorang yang berhubung kait dengan masalah akidah. Tapi kalau masalah mengenal orang, tak apa. Kau kenal tak siapa nama, apalah nama orang tu ya? Nama Haji Mustafa Farid Bilal. Saya macam kenal lah, tapi tak tahu lah. Saya macam pernah selisih, tapi entahlah. Macam kenal, macam tak kenal. Yang itu iman tak terjejas. Kan? Keraguan macam tu tak terjejas. Kan? Tapi kalau kita kata kau tahu tak hukum hudud ni wajib? Tak pastilah. Jaga-jaga tuan-tuan. Tu jaga-jaga. Bab yang iman dia tak boleh main-main. Dia kena betul-betul pelajar. Kan? Betul-betul. Caranya apa? Macam mana? Dua. Sama ada ijmalian atau tafsilian. Secara ringkas ataupun secara detail. Dua. Kurang daripada itu tak ada. Dalam perbahasan ulama dia kata kita nak mempelajari bab itu, bab Al-Quran, bab ketuhanan, bab kerasulan, dia paling kurang dipanggil ijmalian secara ringkas. Tapi dia kena juga upgrading secara tafsilian, secara detail. Kurang daripada itu tak ada. Kalau tuan-tuan kalau ijmalian ni ringkas, kurang pada ringkas tuan-tuan nak kata apa? Kurang pada ringkas nak kata apa Pak Bilal? Tak ada kan? Tu. Jadi dalam kitab-kitab memperbahaskan kita kena paling kurang ijmalian secara ringkas. Kena tahu. Kan? Orang tanya, Syekh, tanda Allah ada ni apa? Entah, aku pun tak tahulah. Tak boleh. Dia tak ada hujah kat situ. Kan? Kena tak ada. Sekurang-kurangnya macam mana? Dia kata ni bumi ni ada. Allah ada. Sebab bumi ni tak ada manusia pun boleh buat. Tak ada kerajaan pun campur tangan buat bumi. Kan? Tu. Ataupun dia kata, apa tanda adanya Allah Ta'ala? Tu, siang malam tu. Siang malam. Kan? Kenapa? Tak ada pun manusia yang urus siang malam. Tak ada pun kerajaan manusia yang urus siang malam. Maknanya dia dapat hujah depan mata tu. Walaupun dia tak boleh nak keluarkan qala Allah Ta'ala, qala Nabi kan. Dia tak dapat nak bagi hujah Al-Quran hadis. Tetapi dia dapat menjadikan adilatul kauniyah dia panggil. Dia boleh bagi satu hujah kauniyah alam ni. Sebab alam ni Allah cipta tak ada manusia yang terlibat dalam penciptaannya. Tuan-tuan kan? Jadi itu sebagai hujah. Sekadar itu sah iman dia. Walaupun dia tak bunyi qala Allah Ta'ala, qala Nabi. Kan? Itu sah iman dia. Itu dipanggil apa? Hujah ijmalian secara ringkas. Kalau tafsilian, kena ambil ayat Quran, kena ambil hadis Nabi, kena hujahkan apa dia ilmu mantiknya, kena tengok ijma' ulama' ni pula kata lagu mana. Itu baru. Tapi kita ni tuan-tuan jenis orang awam. Orang awam paling kurang ijmalian. Ringkas saja. Tapi kalau tak belajar tuan-tuan, ringkas pun tak tahu. Jangan-jangan tuan-tuan, jangan-jangan dia pun cakap tu sekadar baca, tak faham betul. Betul. Itu sebab tuan-tuan kita selalu kalau tuan-tuan tengok cerita orang menikah. Saya suka buat cerita orang menikah tuan, sebab tuan-tuan memang suka dengar. Tapi saya nak cerita pasal ngucap tu tadi. Pasal ngucap tadi. Tuan-tuan kalau dalam buku kitab-kitab kata orang fasik ni dia tak layak jadi wali. Bukan sekadar wali, saksi pun tak layak. Kan? Tetapi tuan-tuan tengok macam mana tuan-tuan nak elakkan perkara tersebut. Kan? Tuan-tuan tengok ni, biasa ni. Kan tuan-tuan biasa doa akad nikah kan? Pak Bilal kan biasa doa akad nikah kan? Sekali, belum 2 kali lagi. Tapi biasa duduk majlis akad tu berkali-kali. Akad tu sekali je. Cuma nak sebut gini tuan-tuan ni sebut contoh. Dalam kitab memang kata wali yang fasik tak boleh jadi wali, saksi yang fasik pun tak boleh. Tapi kaedah nak menyelesaikan masalah. Sebab kenapa? Masing-masing tu rajin buat dosa. Orang buat dosa ni jadi fasik, kan? Keluar majlis, keluar masjid je dah tengok dosa dah. Kan? Kadang-kadang kopiah dengan serban tak buka, tapi wrestling dah 2 tip buka. Contoh tuan-tuan kan? Jadi dosa ada. Jadi tuan-tuan pula datang majlis akad. Maka cara nak kaedah untuk
menyelesaikan apa? Masing-masing disuruh istighfar. Belum pada nak angkat astagfirullah. Taubatlah. Taubat. Kan? Astaghfirullahalazim. Diajak, lepas tu mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Tu dipanggil apa? Tajdidul iman. Kan? Bukan kafir tuan-tuan. Tajdidul iman. Sebab kita ni tak terlepas daripada dosa. Jadi keadaan tu tuan-tuan, jadi dibolehkan. Kalau ikut perangai, memang tak boleh. Tuan-tuan. Habis, bayangkan tuan-tuan masa semayang baca sedap, tapi keluar semayang ukuk macam macam. Contoh tuan-tuan. Tak fasik ke lagu tu tuan-tuan? Macam kan? Mana Pak Imam seorang dah keluar tak masuk-masuk lagu tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, saya selalu suka gurau tuan-tuan, tapi dalam keadaan gurau tu pun dia kena faham betul-betul. Kan? Bukannya nak nakutkan orang, kita kena faham tuan-tuan. Dia kalau pemahaman mudah gini tuan-tuan, belajar tak dapat jawab, cakap tak tahu je. Kan? Ataupun tanya tak tahu, wallahu a'lam. Setan. Kan? Tak akan adalah orang kata kau ni bodoh betul lah. Tak ada tuan-tuan, tak ada. Sebab apa? Orang ni kalau dia tak tahu memanglah dia kata wallahu a'lam. Kan kita. Yang tahu Allah Taala bukannya kita. Kan? Tapi kalaulah tak tahu, tak belajar tu memang bodoh lah betul. Dah lah tak tahu, tak nak belajar. Kan? Dia rasa pandai pula. Tu masalah. Rupa-rupanya nak kena cakap, baru imam masuk. Tuan-tuan gurau je tuan-tuan. Saya bukan nak nakutkan orang tuan-tuan. Kita ni kena, orang panggil apa ya? Belajar secara santai. Kan? Belajar secara friendly. Bermakna kita tak rasa takut. Kita rasa apa? Aku kena dengar. Aku kena belajar sebab aku tak tahu. Kena lagu tu. Barulah kita rasa, oh memang kena dengar lah. Kan? Macam ginilah tuan-tuan. Orang mula-mula tak biasa makan cili. Sekali makan cili, oh tuan-tuan. Tapi kalau dah biasa makan, tuan-tuan tengok, nak ke tak dia? Lah dia kata, agak cili tak ada. Lah dia cakap macam tu. Tapi tuan-tuan ni jenis memang dah biasa makan cili, tuan-tuan kan? Kan? Tapi tuan-tuan kena ingat, ada sampai peringkat orang, dia dah biasa makan cili, sampai satu peringkat, dia tak boleh makan langsung. Tak boleh makan langsung. Kenapa? Sebab dah terbiasa, dia dah jadi penyakit. Bila makan, mati cepat dia. Tu tuan-tuan. Yang itu saya tak nak hurai tuan-tuan. Yang itu saya hurai boleh, tapi sebagai perumpamaan saja. Yang penting bagi kita tuan-tuan tadi yang saya sebut, pemahaman tu penting. Pemahaman. Asyhadu, perkataan aku naik saksi tu. Kan? Aku naik saksi. Jangan tuan-tuan ingat sebut asyhadu alla ilaha illallah sekadar membaca, tetapi kena tahu isi kandungannya, kena tahu tuntutannya sebagai seorang saksi. Kalau penyaksian tu tak betul tuan-tuan, dia akan memberi implikasi. Apa implikasinya? Kalau syahadah jadi murtad. Kalau mengucap dua kalimat syahadat, penyaksian tak betul, jadi murtad balik. Tetapi kalau jadi penyaksian dalam perbicaraan mahkamah, saksi tak betul, silap-silap saksi yang kedua pembunuh. Tu nak jadi saksi tu bukan senang. Tuan-tuan, dalam perbahasan bab membunuh, apabila kesalahan membunuh tadi itu disabitkan dengan saksi, bukan dengan disabitkan dengan saksi. Bukan dengan bukti. Faham tuan-tuan, bukti. Disabitkan dengan saksi. Bila kes bunuh disabitkan dengan saksi, maka bila saksi bagi penyaksiannya cukup betul melepasi keraguan, tak ada ragu sikit pun, maka orang yang membunuh kena hukum bunuh. Okey. Tetapi bila yang membunuh tu dihukum bunuh, dah matilah kena bunuh, tiba-tiba lepas pada tu salah satu daripada 4 saksi tu kata, taklah, hari tu bukan dia bunuh sebenarnya. Kan? Salah satu daripada seorang penyaksi tu tarik diri, tapi orang dah mati dah. 4 kena bunuh. Tuan-tuan, 4 kena, kerana dia bertanggungjawab atas penyaksian dia, nyawa seorang melayang. Jadi artinya jadi saksi senang ke tak senang? Susah kan? Jadi kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah tu memberi satu penyaksian kepada Allah sebagai Tuhan. Memberi penyaksian kepada Rasul Muhammad itu sebagai Rasul. Jadi penyaksian itu,
Kalau betul lah penyaksian itu menyebabkan kita masuk syurga. Kalau tak betul penyaksian itu masuk sebagaimana orang munafik tadi. Itu kedudukannya. Itu bukan main-main, tuan-tuan. Jadi mengucap 2 kalimah syahadat adalah perkara yang cukup ditakuti oleh musuh Islam. Oleh musuh Islam mengucap takut. Kenapa? Sebab kalau mengucap dari Islam, kan? Jahat-jahatnya orang Islam, tuan-tuan, dia mengucap, tuan-tuan, taubatnya Allah Ta'ala. Jahat-jahatnya orang Islam itu istighfarnya Allah Ta'ala. Tapi baik-baiknya kafir, sedekahnya Allah Ta'ala tak terima. Kan? Baik-baik kafir, sedekahnya Allah Ta'ala tak terima. Jadi tak betul lah perkataan yang selalu didendangkan. Dia kata, kafir yang baik lebih baik daripada Muslim yang jahat. Itu perkataan itu tak betul. Ya? Ada kadang orang kata, lebih baik kafir yang baik daripada orang Islam yang jahat. Itu. Tuan-tuan hati-hati dalam perkataan itu. Kenapa? Sebab sejahat-jahat orang Islam, istighfarnya Allah Ta'ala terima. Taubatnya Allah Ta'ala terima. Sebaik-baik kafir, sedekah bilion pun Allah Ta'ala tak terima. Boleh faham tak? Kalau yang semayang ni tuan-tuan, dia tu jenis orang bukan Islam. Semayang. Dia semayang. Sami semayang maghrib, tuan-tuan. Agak-agak jadi Islam ke dia tuan-tuan dengan semayang tu? Kan? Syarat semayang mesti Islam. Syarat semayang mesti Islam. Itu kedudukannya. Jadi kalau tuan-tuan, kalau jenis orang duk bersedekah tapi dia tidak Islam, kan? Baik tak sedekahnya tu? Baiklah tuan-tuan. Mana pula sedekah tak baik. Tapi yang nak sebut diterima ataupun tidak, itu kena faham elok-elok. Kena faham elok. Sebab itu perbahasan ulama dalam bab ibadat ni, dia ada 2. Satu sah, nombor 2 diterima. Nombor 1 sah, nombor 2 diterima. Itu dua-dua dia. Tuan-tuan jangan ingat ibadat tu sah je. Memanglah kita kena ibadat sampai sah. Tetapi nombor 2 tu diterima. Ada jenis orang ibadat tapi Allah tak terima. Dia kena ada ibadat tapi diterima. Tu tuan-tuan kena tengok. Macam mana tuan-tuan? Contoh orang duk semayang, cukup rukun 13 dia cukup. Cukup rukun 13 dia. Kan? Cukup rukun 13-nya. Nak hukumkan sah ke tidak? Macam Pak U. Sah kan? Tapi dia itu sebagai satu orang isteri yang dimurkai ataupun dimarahi oleh suami. Agak-agak ibadatnya itu Allah terima. Itu. Enggak. Nampak? Dia semayang cukup syarat. Tetapi dia tu kena marah dengan nusus lah senang cerita. Allah Ta'ala tak terima ibadat. Artinya apa? Sah memang sah. Tapi tak terima. Ada kadang-kadang tuan-tuan semayang sah tapi haram. Ada juga. Macam mana kaedah macam ni? Tuan-tuan pergi curi baju. Baju curi tapi tuan-tuan pakai buat semayang. Kan? Sah tak semayang tu, Mam? Sah kan? Tapi baju curi tu hukumnya apa? Tu orang kata sah berserta haram. Boleh faham? Boleh faham? Baju curi tu. Ya? Tapi kalau orang semayang sambil merokok, sah tak? Cuba jawab soalan saya, tuan-tuan. Ni bukan nak melawak, tuan-tuan. Semayang sambil merokok boleh tak? Tak boleh kan? Tak boleh betul? Bila tak boleh tu, belajar-belajar berhenti lah kalau dah merokok tu. Kan? Itulah dia punya jawapan dia, tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham kedudukan tu. Kena faham kaedah tu. Kena faham kaedah tu. Ada hari tu tuan-tuan, saya kuliah kat mana, tapi bukan kat sini. Ada orang jolok saya soalan tengah kuliah subuh tu. Kan? Dia punya jolok macam ni soalan dia. Ustaz, kenapa ada ulama pula kata apa ni, ada kata haram, ada kata makruh. Tu macam mana? Saya tanya, dia tulis, kenapa Ustaz ulama tu ada kata haram, ada kata makruh. Dia tak tulis apa benda haram makruh tu. Rupanya dia dengar saya cakap mula dia perawal tu cerita pasal isyak wukuk. Kan? Saya diamkan dulu, tiba-tiba masuk lagi WhatsApp dia kata wukuk. Jadi saya jawabnya macam ni. Yang jadi haram dengan makruh ni tu. Kan? Saya kata tuan-tuan tengok pokok tembakau tu,
pokok tembakau dan daun tembakau. Tuan-tuan tengok pokok tembakau dan daun tembakau. Nak kata halal ke haram? Pokok tuan-tuan, jangan tuan-tuan rokok ni pokok tembakau tu. Halal ke haram? Tak ada dalam Quran mau hadis kata haram. Semua kata halal. Nama pokok. Daun pokok getah tu pun halal. Kan? Tapi tuan-tuan, bila dah kering dah tu, dah kering, dipintal-pintal jadi tembakau, ni yang asli pokok. Dia tak ada campuran tuan-tuan. Yang asli pokok, keringkan, pintal-pintal jadi tembakau, isap. Bila isap, keluar benda yang tak elok. Apa yang keluar tu? Satu asap, nombor dua bau. Maka kias dia pada bawang. Kias dia pada bawang. Bawang tu halal. Jadi tembakau tu, pokok tembakau pun halal. Tapi bila makan bawang, keluar bau. Datang hukum makruh. Datang hukum makruh. Tu orang kata, nak kata makruh. Kan? Tapi macam mana pula boleh jadi haram? Kan? Saya baca dalam kitab At-Tadhid wa Adraruh, pokok dan kemudaratannya. Maka diceritalah sejarah tu. Last sekali ni berada di Mesir, tuan-tuan, Mesir. Tapi saya tak tahulah kat sini. Dia buat dia tu daun tembakau tu, dia nak keringkan, dia celup dulu dekat arak. Dia celup, lepas tu baru keringkan. Dia celup bagi sebati, lepas tu baru keringkan. Arak hukumnya halal ke haram? Tu dia bagi kandungan tu, maka dibuatlah hukum. Maka datanglah hukumnya haram. Boleh faham tuan? Dekat tempat kita pula tak. Kan? Kita pun tak, saya pun nak berkata tak berani tuan-tuan sebab tak nak tengok kilang ukur tu. Tahu-tahu dah ada kat kedai tu. Kan? Tahu-tahu kadang ada kat kocek Pak Imam tu. Tu je tu. Kadang bukan sini tuan-tuan, tempat lain lah tuan-tuan kan. Tahu ada je dekat kocek tu. Tu yang kita tahu. Kita tak pernah tampak dia tu dekat kilang, tak pernah pergi kan. Jadi cuma saya pernah membaca buku yang dikeluarkan oleh Persatuan Pengguna Malaysia. Saya pernah baca buku tu, Persatuan Pengguna Malaysia, tentang proses untuk buat rokok tu. Maka di situ selain pada tembakau, dicampur dengan nikotin. Tahu nikotin tu tak? Nikotin apa dia? Apa? Jadah kandu lah tu. Satu. Kemudian dia campur dengan tar jalan tu. Tar masuk tuan-tuan. Tar jalan tu dalam buku Persatuan Pengguna, dia cerita pasal tu lah. Tar jalan tu. Jadi kalau tuan-tuan pergi kat tepi jalan, orang tengah buat tar cedok satu sudu minum, boleh tak? Tar jalan tu boleh tuan-tuan? Memang tak boleh. Kan? Tapi dia masuk kat situ. Ini tuan-tuan tolong baca. Bukan saya nak kata tuan, tolong baca. Dalam Persatuan Buku Pengguna tentang proses untuk buat benda tu. Macam mana nak keluarkan fatwa dia tu. Tu tuan. Itu yang ada. Dia ada proses macam tu. Okey, itu yang ulama kata jadi haram. Kita tinggalkan makruh, kita tinggalkan haram. Sebab kenapa? Namanya pun rokok. Kan? Kita tengok pula update terkini. Dia dah tak panggil rokok, dia panggil vape. Tahu vape tuan-tuan? Tu dia tak panggil rokok dah. Sebab rokok ni ulama dah keluarkan hujah, dah keluarkan fatwa dah. Dia tentang vape pula. Selain vape, apa nama tu? Yang terbaru ni. Dia ada vape satu lagi. Apa? Tak tahu kan? Vape lah orang panggil kan? Dia ada satu nama pun tak siap saya tuan-tuan. Vape dengan satu lagi tu. Kan? Tuan-tuan memang tak update betul lah. Tapi ambil vape dah tuan-tuan. Vape ni dia bukan pula macam rokok. Dia adalah merupakan perisa yang digunakan. Ada perisa apple, ada perisa anggur, macam-macam. Kan? Macam mana pula kedudukannya? Maka di dalamnya tuan-tuan, dia walaupun ada perisa, dia ada bahan kimianya. Dia ada adrarnya, adrar tu kemudaratannya. Sebab tu dalam video klip tuan-tuan, ada disebutkan orang paru-paru kena tebuk tu, budak lagi 15 tahun kan, paru-paru tebuk. Dia kata apa? Vape punya pasal. Vape punya pasal. Sebab kenapa? Asap vape
lebih banyak daripada asap rokok. Tu. Mudarat dia lebih banyak. Walaupun nak nampak tuan-tuan, orang tak nampak dia punya kemudaratan, dibagi le bau. Bau gula ada, bau apa? Macam-macam perisa lah. Kan? Ni jenis orang barat tuan-tuan, dia nak mengelirukan orang Islam. Jadi orang Islam pula terpedaya. Kan? Jadi maknanya rokok dengan buanglah dua-dua tuan-tuan. Kan? Buanglah dua-dua. Benda haram tapi sedap. Kan? Benda haram tapi sedap. Betul ke Pak Bilal? Saya dengar orang cakap benda haram tapi sedap. Betul ke Pak Bilal? Tak tahu Pak Imam macam mana Imam? Tak tahu bagus jawapan tu. Tak, saya dengar orang cakap kan. Sebab tester tak pernah. Saya tak pernah tester. Kan? Sebab saya ni pernah tangkap budak-budak sekolah. Sebab saya ni murid sekolah. Jadi tuan-tuan budak-budak sekolah yang hafal Quran tu, yang hisap web tu, kita tangkap satu-satu. Yang kecil ada, yang besar ada. Yang sedang pun ada. Kan? Siap dengan perisa dia. Kan? Sebab tu kalau pergi tempat saya tuan-tuan, dalam almari saya tu macam-macam web ada. Kan? Tapi bukan hisap, rampasan perang punya. Tu tuan-tuan. Tu. Itu generasi kita hari ni. Yang saya nak sebut, generasi kita hari ni. Kenapa? Bukan tak faham Islam, tetapi itulah realiti yang ada. Itulah realiti yang ada. Baik. Ulama keluarkan fatwa dah. Haram. Ulama keluarkan fatwa. Haram. Tapi tuan-tuan pergi kedai ada lagi tak? Tuan-tuan nak ikut cakap siapa tuan-tuan? Ikut cakap ulama, ikut cakap tuan kedai tu. Cuba tuan-tuan jawab soalan saya tuan-tuan. Arak tu, Quran cakap dah. Hadis pun cakap dah. Lagikan fatwa pun dah keluar dah. Kan fatwa tu keluar macam mana? Bukan cerita pasal arak ni tuan-tuan. Sesuatu yang berunsur arak. Kalau arak tu dah tak payah fatwa, memang arak. Tetapi sesuatu yang berunsur arak. Macam mana unsur arak tu tuan-tuan? Contoh tuan-tuan air tu air biasa. Dekat air tin. Tapi ada 0.05 benda memabukkan. Jadi boleh minum ke tak boleh minum? Tu datang fatwa datang. Kan? Itu contoh dia. Saya nak contohkan tuan-tuan. Tuan-tuan makan nasi lemak. Tuan-tuan, nasi lemak tu, satu pinggan. Maklumlah saiz macam style Pak Bilal. Kan? Dia mana boleh kuantiti sikit. Dia mesti kena kuantiti banyak. Satu pinggan nasi lemak. Tapi coletkan tak ayam ujung je. Agak-agak tak boleh makan tak? Nasi lemak tu coletkan tak ayam sikit je ujung. Sebelah sambal letakkan tai ayam. Agak-agak makan tak? Tak makan. Kalau nasi lemak tak makan tuan-tuan, air tu tuan-tuan walaupun nampak 0.05 pun sama juga tuan-tuan. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Tiap-tiap benda memabukkan itu khamar, tiap-tiap khamar tu haram. Itu kaedah sama ada dalam hadis maupun dalam kaedah usul fiqh. Sama. Tu. Tetapi tuan-tuan hukum ada. Tapi benda tu tuan-tuan pergi kedai, ada tak ada jual? Tuan-tuan nak ikut hukum ke nak ikut kedai tu? Mana satu? Masa bab arak ikut hukum sebab tak berani nak minum. Sebab apa? Jelas keharamannya. Tapi masa berdepan dengan rokok tu, nak ikut hukum ke nak ikut siapa? Tu. Senang faham macam tu lah tuan-tuan. Ustaz tu bukan dia nak ngenakan orang, nak terangkan. Yang dah terang yang dah terang. Faham tuan-tuan? Tu. Biar tuan-tuan faham tu. Kan? Walaupun tuan-tuan dah faham, tapi biar faham tu. Saya sebut 2 kali tuan-tuan. Biar tuan-tuan bukan tak faham, tapi biar faham tu. Kenapa? Satu, faham pertama tu tuan-tuan adalah ilmu. Kan? Faham pertama adalah ilmu, tapi faham kedua tu adalah amal. Faham kedua adalah amal. Tu tuan-tuan. Sebab tu kena faham tu. Kan kadang-kadang dia bukan tak faham tuan-tuan. Buat tak faham tu, tu yang masalah. Tu. Dia kalau tak faham tu boleh belajar. Kan kurang faham pun boleh belajar. Tapi yang kalau buat tak faham ni masalah tuan-tuan. Tuan-tuan cakap apa pun tak jalan. Kan? Cakap apa pun tak jalan. Jadi kalau saya cakap ni tuan-tuan jumpa sebulan 2 kali. Kalau tuan-tuan tak faham tu maklum. Tapi ni tuan-tuan, bini kita duduk sebelah 60 tahun. Dia cakap pun tuan-tuan tak faham apa lagi.
Yang itu berteruk juga tuan. Itu 60 tahun dia cakap pun kita tak faham. Itu dia masalah. Jadi oleh kerana tuan-tuan mudah faham berhenti takat itulah, kita nanti jumpa akan datang dia punya soalan nombor 2 tu. Kita sambung akan datang. Ini soalan nombor pertama cerita pasal Islam tadi. Jadi yang saya fokuskan tadi ialah perkataan asyhadu. Kita menjadi saksi. Jadi barulah kita faham macam mana kedudukan sikap kita sebagai orang beriman. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa yaqinan shadiqan wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya sebut assalamualaikum tuan-tuan, pagi tadi pukul 9 lebih 3.5 magnitude di perairan Batu Pahat. Pagi tadi tuan-tuan 3.5 magnitude di perairan Batu Pahat. Dia punya arrow dia saya pun lupa tuan-tuan, tapi kedalaman 10 km. Gempa bumi. Tuan-tuan sedar tak sedar tuan-tuan? Pagi tadi kan Sabtu. Pukul 9 lebih 3.5 magnitude. Itu agak kuat tu, belum sampai 4.1 macam kat Sekamat. Jadi benda tu dekat Batu Pahat. Jadi tuan-tuan dalam hadis Nabi ni kata kan nak mengelak pada bala. Tu yang dia kata di perairan, maknanya laut lah. Tapi Batu Pahat tuan-tuan, dia bukan dekat, dia kalau dia kata Parit Bilal tu lain. Dia kata di perairan. Jadi nak mengelak pada bala tuan-tuan. Tu tong derma tuan-tuan jangan lupa. Saya nak kait itu lah tuan-tuan kan. Itu Allah beri peringatan pagi tadi tu 3.5 magnitude di perairan Batu Pahat, dekat dengan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nak mengelak tuan-tuan daripada bala, jangan lupalah tuan-tuan tu tong derma tu. Tuan-tuan bagi derma, bala tak jadi datang. Tuan-tuan tuan-tuan kena yakin tu. Tuan-tuan banyak menginfak, bala tak datang. Tapi kalau tuan-tuan ni memang bakhil kedekut tuan-tuan, bukan bala tak datang, memang dah dekat dalam diri tu dah bala dah. Kan? Walaupun gempa tak datang, tapi bala dah sampai dalam hati tuan-tuan. Betul tak? Apa dia? Bala dia? Bakhil kedekut. Penyakit tu dah masuk dalam jiwa dia tu. Boleh faham tuan-tuan? Tu jadi tuan-tuan untuk menghilangkan perkataan tu, menghilangkan, tuan-tuan kena ingat betul. Oh, saya lupa tuan-tuan. Rupanya dia punya statement tu. Apa dia? Bandar Tenggara. Oh, belah Tenggara. Statement dia macam ni tuan-tuan. Gempa bumi lemah berlaku dekat perairan Batu Pahat pada jam 9.04 pagi 27 September. Koordinat dia 1.7 ke utara. Dan ke timur dia 1031. Kekuatan dia 3.4. Jarak 25 km ke tenggara daripada Batu Pahat. Kedalaman 10 km. Gegaran dirasai di Batu Pahat. Jabatan Meteorologi Malaysia. Tuan-tuan, itu Batu Pahat. Sebab saya tak pernah jumpa dah Parit Bilal ni kat Sekamat. Jadi tu ingat-ingat untuk kita lah tuan-tuan. Muhasabah. Kan muhasabah. Hari tu tuan-tuan, orang cerita, Ustaz, Segamat 6 kali Ustaz. 6 kali. Hari ni tuan-tuan, Batu Pahat berapa kali? 2 kali. 3 kali tu masuk Seri Medan. Kan? Sekali tu kat Seri Medan tu. Tuan-tuan, tu 3 kali dah. Kalau campur dekat-dekat tuan-tuan. Tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, tahun 1922, 103 tahun dulu, pernah berlaku gempa bumi. Di mana? Di Muar dan di Batu Pahat. Segamat tak kena. 1922, tuan-tuan tengok dekat arkib sejarah. 1922. Kesan daripada kat Sekamat tu, kemudian hak baru-baru ni pula Batu Pahat 2 ni, kata doktor pengkaji Jabatan Meteorologi kata, kalau dekat Ramat 4.1, ni pula yang baru 3.5, tak jauh juga tu. Dia kata akan ada yang lebih besar pada tu dekat Malaysia ni. Tuan-tuan, bukan saya nak kata tuan-tuan tunggulah saat itu, bukan. Saya cuma nak kata bertobatlah daripada sekarang. Tu jawapan dia.
Kita tak payah tunggu benda tu, itu jadual Allah Ta'ala, tapi kita kena bertaubat daripada jangan kita lupa tuan-tuan. Itu yang saya sebut kata asyhadu alla ilaha illallah, betulkan balik syahadah kita tu. Betulkan balik. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.